Hai, selamat datang. Anda mesti tertanya-tanya kan, apa sebenarnya yang berlaku masa rawatan pembersihan muka mendalam atau deep cleansing ni? Lagi-lagi kalau ini kali pertama anda nak cuba. Jangan risau, hari ini kita akan kupas satu persatu khas untuk anda. Cuba fikir sekejap. Sebabnya, rawatan ni bukan macam cuci muka biasa. Ia lebih kepada satu proses untuk kita selongkar dan bersihkan semua kotoran yang dah lama terperangkap jauh dalam lapisan kulit. Benda-benda yang kita sendiri pun mungkin tak sedar ada kat situ. Okey, jom kita fahamkan lagi. Kenapa agaknya cuci muka hari-hari itu kadang-kadang tak cukup? Sebabnya, walaupun kita dah cuci muka setiap hari, masih ada kotoran degil dan sel-sel kulit mati yang bersembunyi. Dan diorang ni memang takkan hilang dengan cucian biasa. Cuba bayangkan macam inilah. Cuci muka harian tu ibarat kita sapu lantai rumah, nampak bersih kan? Tapi pembersihan mendalam ni pula macam kita buat spring cleaning. Kita angkat sofa, alih almari, bersihkan semua habuk dan kotoran yang dah berbulan-bulan terkumpul kat bawah tu. Macam itulah kita tarik keluar semua kotoran degil dari lapisan kulit yang lebih dalam. Baru betul-betul rasa bersih. Dan sasaran utama kita masa spring cleaning ni ialah sel-sel kulit mati. Lapisan ni halus sangat sampai kita tak nampak. Tapi, dialah punca kulit nampak kusam dan pori tersumbat. Jadi bila kita angkat lapisan ni dengan lembut, ia macam kita gilap sebiji permata. Barulah seri dan cahaya kulit anda yang sebenar tu dapat keluar. Sekarang, mesti anda nak tahu apa yang akan saya rasa masa rawatan tu nanti. Sakit ke? Jom saya bawa anda lalui perjalanan ni. Langkah demi langkah. Relax je, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Pengalaman ni memang direka khas untuk buat anda rasa tenang dan segar. Okey, ada 3 langkah utama. Mula-mula sekali, anda akan rasa macam ada sentuhan menggilap yang sangat-sangat lembut. Ini masa kita buang sel kulit mati. Seterusnya, anda akan rasa satu pembersihan yang lebih fokus. Macam segala kotoran dari dalam pori itu ditarik keluar. Best perasaan tu. Dan untuk tutup, kita akan sapu nutrisi yang menenangkan. Lepas tu, kulit anda akan rasa, wow, bersih, licin dan segar sangat. Dan sekarang, bahagian yang paling best yang semua orang tunggu-tunggu. Hasilnya. Lepas semua kotoran dan sel mati dah tak ada, apa jadi pada kulit kita? Kat sinilah magic sebenar bermula. Sebenarnya, bila kita bersihkan sel-sel kulit mati yang lama tu, kita seolah-olah bagi lampu hijau pada kulit untuk mulakan proses pembaharuan. Ini akan galakkan sel-sel kulit baru yang lebih sihat, lebih cerah untuk naik ke permukaan. Jadi, kulit nampak lebih segar dan bermaya dari dalam tau. Dan ini yang paling penting untuk kita faham. Seri atau glow yang muncul lepas rawatan tu, ia bukan datang dari mana-mana produk yang kita sapu. Tak. Ia datang dari kulit sihat anda sendiri yang selama ni terlindung di bawah lapisan kusam. Tugas kami cuma tolong serlahkan je kecantikan semula jadi anda tu. Jadi, apa yang anda boleh jangka sejurus lepas rawatan? Semestinya, kulit nampak lebih cerah dan bila anda sentuh, rasa lembut dan licin sangat. Perasaan bersih yang betul-betul puas hati tu. Sebab kita dah beri laluan untuk sel-sel baru yang sihat menyerlah. Dan bonusnya, produk penjagaan kulit yang anda pakai kat rumah lepas ni akan meresap dengan jauh lebih baik. Okey, sebelum kita teruja lebih-lebih, ada satu perkara yang sangat-sangat penting kita kena bincangkan. Kita kena pastikan yang rawatan ni betul-betul sesuai dan selamat untuk keadaan kulit anda yang unik tu. Jom kita tengok panduannya. Rawatan ni memang bagus sangat untuk kebanyakan jenis kulit. Tak kisahlah matang, kering, normal, berminyak atau kombinasi. Tapi keselamatan anda tu nombor 1. Kalau kulit anda jenis hipersensitif, ada luka, jerawat yang tengah radang atau apa-apa keadaan di sebelah kanan tu, sangat penting untuk kita bincang dulu. Bukannya tak boleh buat, tapi kita kena pastikan ia selamat dan tak akan memudaratkan kulit anda. Ingat dia, pemeriksaan macam ni adalah tanda kami betul-betul prihatin. Sebab bagi kami, kesihatan kulit anda sentiasa jadi keutamaan. Kami tak akan cadangkan apa-apa rawatan yang ada walau sedikit pun risiko pada anda. Jadi, sekarang anda dah faham prosesnya, apa manfaatnya dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Persoalan terakhir ni untuk anda jawab. Adakah anda dah bersedia untuk berikan kulit anda satu nafas baru dan serlahkan kembali seri semula jadinya?